sama je, video sama. Cuma dekat consideration tu, saya pergi kepada tablet pula. Okey. Okey, kan kita ada satu top, mid, alright, dan ada bottom. Okey. So, untuk top funnel, kita nak target orang yang betul. Orang yang betul. So, dia punya keyword dekat hook. Hook kena betul. 6 second pertama tu. Alright, nanti untuk setting iklan tu, nanti kita akan buat custom audience untuk 6 second tu. Untuk make funnel, kita pelbagaikan konten dari segi trust. Contoh kita buat iklan testimoni, iklan yang tunjuk kita ni pakar, iklan yang buat kita ni dapat 5 star service. Pelbagaikan. Sebab dekat mid ni, kita tak nak dia bosan. Contoh bila dia dah masuk satu iklan. Yang ni, kita nak target orang yang betul dan kita nak target iklan yang murah, yang top funnel ni. Yang mid funnel ni, kita tak nak satu jenis iklan je. Kita nak iklan jenis ni, iklan jenis ni, jenis ni, jenis ni. Jenis yang berbeza-beza. Tapi dia punya matlamat sama untuk naikkan trust. Kalau video tu kita tanya pada kita, video ni naikkan trust tak? Kalau tak naikkan trust, then jangan buat video tu. Alright? Sebelum kita buat video, pastikan kita buat dulu skrip. Minta tolong ChatGPT untuk buatkan hook, body dan sebagainya. Alright? Dan kita akan dapat satu skrip dan baru kita buat video. Untuk bottom funnel ni pula, okey, kita nak buat orang buat tindakan. Biasanya yang ini kita guna iklan jenis agency ataupun jenis offer. Agency offer. Faham tak?